Okey guys, kambing dia lembut. Nasi pula kalau makan kosong je pun dah sedap. Hai dan Assalamualaikum. Hari ni saya nak bawa korang jalan makan nasi Arab Chef Abdullah. Okey, yang saya makan, saya ambil set talam ada lamb shank seketul, lamb mandi dan juga chicken mandi. Yang ni boleh makan 5 ke 6 orang. Harga dia baru je RM89. Nasi dia bagi dua jenis, biryani dan juga nasi kapsah. Nasi kalau tak cukup jangan risau, boleh tambah, free je. Tak silap saya, orang sana memang kuat makan nasi. Itu pasal lah kalau korang tengok chef tu cedok nasi macam dah tak ada hari esok. Okey, lauk-lauk dia pula memang puas hati. Dia punya lamb shank, kambing, ayam dia, Masya Allah lembutnya. Kita tarik dia terus terburai. Dia punya rasa sedap sampai saya tak terkata. Orang sendiri datang, cuba sendiri, rasa sendiri. Okey, last saya ada juga try chef punya kunafa. Harga untuk kunafa yang cheese tu RM20, kalau yang coklat RM15. Makan dekat sini memang berbaloi. Lokasi dia korang search je MCH Bistro, Jalan Tasik Selatan. Jadi korang jumpa nasi Arab Chef Abdullah. Walaupun pun enjoy.